Jika suatu hari nanti kau turun ke jeti pada waktu maghrib dan joran kau ditarik dengan rakus oleh seekor ikan yang mempunyai sepasang mata merah menyala, jangan sesekali kau bawa balik itu ikan ke darat. Potong sahaja tali joran tu dan campak ia semula ke dalam air. Jangan bertanya kenapa, ikut sahaja. Zaki ketika itu sekadar mengangguk-angguk sambil tersenyum tawar. Di dalam hatinya, dia menyangka pesanan itu hanyalah sekadar mitos kuno atau pantang larang orang tua-tua laut yang tidak mempunyai sebarang asas sains. Sebagai seorang penyelidik, Zaki hanya percaya pada fakta dan bukti di depan mata. Namun, kejadian pada malam Jumaat yang berikutnya mula membuatkan jiwa Zaki diruntum rasa tidak sedap hati